Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita dapat sama-sama meneruskan pembacaan kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, tulisan Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, melalui platform Pertubuhan Kebajikan Darut Tauhid Negeri Kedah. Jazakumullahu khairan. Dan kita menyambung pembacaan pada surah At-Takwir yang telah kita mulakan pada kuliah yang lepas, pada bulan yang lepas. Kemudian kita berhenti pada ayat yang ke-14. Sedikit kalau kita melihat surah At-Takwir pada permulaannya, seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut beberapa perkara yang akan berlaku saat berlakunya hari kiamat. Surah At-Takwir Surah At-Takwir ini mempunyai kesinambungan dengan surah Al-Infitar dari sudut memberikan gambaran terhadap hari kiamat. Dari sudut memberikan gambaran terhadap hari kiamat. Surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Ini surah-surah yang disebut oleh Nabi SAW. Barang siapa yang ingin melihat gambaran hari kiamat seperti ia melihat terpampang di hadapan matanya, maka bacalah surah Idza Syamsu Kuwirat wa Idza As-Samaa'u Fatarat dan wa Idza As-Samaa'u Syaqqat. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tentang perkara-perkara yang akan berlaku pada hari kiamat, iaitu saat kehancuran dunia dan alam semesta ini, kita lihat pada ayat yang ke-15. Pada ayat yang ke-15, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi bersumpah dengan beberapa perkara, namun ia berkait dengan perkara-perkara yang lain yang akan kita lihat pada kumpulan ayat ini, insya-Allah. Jadi seperti mana biasa, kita akan mulakan dengan membaca terlebih dahulu ayat 15 hingga 29, ayat yang terakhir daripada surah ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Alhamdulillah, ayat 15 hingga 29 daripada surah At-Takwir. Kalau kita ingin melihat sedikit kaitan dengan tajwid daripada kumpulan ayat ini, misalnya kita lihat pada ayat yang ke-16 ada perkataan Al-Jawari Al-Kunnas. Perkataan ini kalau kita lihat bermula dengan Alif Lam. Al-Jawari Al-Kunnas bermula dengan Alif Lam, ataupun lebih tepatnya bermula dengan Hamzatul Wasli. Di sini ada Hamzatul Al-Wasli, disebut dengan Hamzatul Wasli. Hamzatul Wasli berbeza dengan satu lagi disebut dengan Hamzatul Qat'i. Hamzatul Qat'i itu iaitu Hamzah yang biasa kita lihat misalnya pada perkataan ini uqsimu. Uqsimu ini disebut dengan Hamzatul Qat'i. Uqsimu Hamzatul Qat'i. Tetapi Al-Jawari ini dipanggil dengan Hamzatul Al-Wasli. Hukum membaca pada Hamzatul Wasli pada permulaan ayat dibaca dengan perlulah dilihat kalau Alif Lam, misalnya Hamzatul Wasli selepasnya Lam ataupun kedua-duanya disebut dengan Alif Lam, automatik dibaca dengan Fathah. Al-Jawari Al-Kunnas. Ini sama dengan permulaan surah Al-Fatihah. Alhamdu dibaca dengan Fathah. Tetapi sekiranya selepas Hamzatul Wasli bukan Lam, artinya bukan Alif Lam, huruf-hurufnya lain, maka mesti dilihat pada huruf yang ketiga daripada perkataan tersebut. Sekiranya huruf yang ketiga berbaris kasrah, maka dia dibaca dengan kasrah. Sekiranya huruf yang ketiga berbaris atas, maka dibaca dengan kasrah. Dan sekiranya huruf yang ketiga berbaris dhammah, maka dibaca dengan dhammah. Jadi ringkasnya pada perkataan ini, Al-Jawari dibaca dengan Fathah kerana yang pertama dia adalah Hamzatul Wasli yang datang selepasnya huruf Lam ataupun Alif Lam. Baik. Seterusnya kita lihat perkataan yang lain pada ayat yang ke-24, misalnya perkataan Bidanin.
Bildanin. Di sini perkataan bildanin ini adalah huruf dad, maka mesti disebut dengan betul, tidak dibunyikan seperti dha, bildanin, seperti dha, ataupun seperti dal, bidanin. Mesti disebutkan dengan jelas pada makhraj huruf dad, iaitu ujung lidah diletakkan di belakang gigi kapak, kemudian tepi lidah ditekankan pada geraham sebelah atas. Bildanin, bildanin. Perlu dijaga supaya ia tidak terlalu rakhau, terlalu lembut sehingga menjadi seperti dha, ataupun terlalu keras syiddah seperti dal. Wa ma huwa 'alal ghaibi bildanin. Baik, saya rasa itu saja yang nak ditunjukkan. Satu lagi mungkin kataan walaqad ra'ahu, walaqad ra'ahu. Di sini dari sudut tafkhim dan juga tarqiq. Perkataan ra'ahu, ra di sini tebal kerana berbaris fathah ra, kemudian hamzah di sini berbaris hamzah berbaris fathah, hamzah di sini nipis kerana hamzah termasuk dalam huruf mustafilah, huruf yang nipis. Jadi hamzah mesti dibaca dengan nipis. Ra'a, ra'a. Tidak, hamzah tidak boleh mengikut ra yang tebal. Ra'ahu, ra'ahu. Di situ hamzah tidak dibaca dengan nipis. Jadi hamzah mesti dibaca dengan nipis. Ra'a. Walaqad ra'ahu, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Baik, ini termasuk dalam ketelitian dalam bacaan, ketika kita boleh membezakan antara huruf yang tebal dan juga nipis, boleh menyebut, boleh membaca huruf-huruf mat dengan keadaan yang tepat. Itu juga pada huruf-huruf yang dibaca dengan dengung, dibaca dengan dengung mengikut keadaan yang tepat. Jadi ini menunjukkan ketelitian pembaca dalam bacaannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, seterusnya kita lihat pada tafsir, sambungan tafsir daripada surah At-Takwir. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fi dunya wal akhirah wa rahimahu wa ghafara lahu. Aqsama ta'ala bil khunnas. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Perkataan la uqsimu, la uqsimu, ini seperti mana yang telah kita sentuh sebelum ini dalam surah Al-Balad misalnya. La uqsimu bihadzal balad. Ini termasuk di dalam penegasan terhadap sumpah. Ia bukan berarti tidak ada sumpah. Bahkan ini sumpah yang lebih kuat lagi. Fala uqsimu termasuk di dalam ayat ataupun uslub sumpah. Dan ini antara bentuk penegasan terhadap sumpah. Karena itu Syekh Sa'di rahimahullah menyebut aqsama ta'ala. Fala uqsimu termasuk dalam bentuk ataupun ayat ungkapan sumpah. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan al-khunnas. Apa itu al-khunnas? Wa hiya al-kawakib allati takhnas, ay tata'akhkhar an sayl al-kawakib al-mu'tadi ila jihati al-mashriqah. Wa hiya an-nujum as-sab'atu as-sayyarah. الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد. فهذه السبعة لها سيران، سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك، وسير معاكس لهذا من جهة المشرق
تختص به هذه السبعة دون غيرها. فأقسم الله بها في حال خنوسها أي تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها أي استتارها بالنهار. ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها. Kata Syekh rahimahullah ta'ala pada makna al-khunnas, artinya ia adalah bintang-bintang yang takhnas ay tata'akhar an sayril kawakibil mu'tad ila jihatil masyriq, artinya ia bergerak secara mundur daripada perjalanan bintang-bintang yang biasanya bergerak ke arah timur. Iaitulah 7 bintang yang bergerak ataupun yang kita sebut dengan planet, iaitu Syamsu, matahari, bulan, planet Zuhrah, planet Mushtari, planet Marikh, planet Zuhal dan planet Utarik. Jadi dapat kita lihat di sini nama-nama ini adalah nama-nama Arab yang ditemui oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, yang telah dikenali oleh ilmuwan-ilmuwan Islam tentang planet-planet ini. Ini menunjukkan ilmu dalam kalangan ilmuwan Islam telah sampai pada ataupun telah meneroka ruang falak ataupun angkasa. Ilmu falak ini menjadi sebahagian daripada ilmu Islam yang telah diteroka sejak sekian lama, lebih awal daripada Barat. Kemudian kata Syekh rahimahullah, 7 planet ini mempunyai 2 perjalanan, mempunyai 2 kitaran. Suatu perjalanan, suatu pergerakannya daripada arah suatu pergerakan ke arah barat bersama dengan planet-planet dan objek-objek yang lain yang mengikut orbit yang sama. Dan suatu lagi perjalanan adalah perjalanan yang berlawanan, iaitu daripada arah timur, dan ia khas bagi 7 planet ini berbanding planet-planet yang lain. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan keadaan planet-planet ini yang bergerak secara berlawanan ataupun secara mundur. Artinya 7 planet ini ia bergerak ke hadapan dan bergerak ke belakang. Itu yang dimaksudkan dengan al-khunnas. Ia mempunyai 2 perjalanan, 2 pergerakan, satu pergerakan ke barat dan satu lagi pergerakan ke timur. Itu yang dimaksudkan dengan al-khunnas di dalam ayat ini. Khusus kepada 7 planet yang mempunyai pergerakan mundur dan juga ke depan, ataupun merujuk pada pergerakan ke arah timur dan pergerakan ke arah barat. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-jawari al-kunnas, al-jawari al-kunnas, fala uqsimu bil khunnas, al-jawari, al-jawari yang bergerak, al-kunnas kata Syekh rahimahullah wa fi hali kunusiha, al-jawari wa fi hali jarayaniha. Allah Subhanahu Wa Taala juga bersumpah dengan pergerakannya itu, yang sudah tentu pergerakan itu berlaku dengan ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa sifat tentang penciptaan
planet-planet ini. Dalam banyak-banyak planet yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, ada yang mempunyai ciri-ciri yang istimewa seperti yang dinyatakan oleh Syekh ini tentang Al-Khunnas, iaitu pergerakannya yang bergerak dengan dua arah. Kemudian Al-Jawari tentang sifatnya itu yang bergerak mengikut orbitnya, dan Al-Kunnas, jadi sifat yang ketiga yang disebutkan, wa fi hali kunusha ay istitaruha bin nahar, artinya dalam ketika keadaan ia terlindung pada waktu siang ataupun ia hilang daripada pandangan mata pada waktu siang. Biasa kita waktu siang kita tak nampak banyak planet-planet yang ataupun bintang-bintang yang kita lihat pada waktu malam itu. Apabila menjelang siang kita tak nampak bintang-bintang dan planet-planet itu, sedangkan ia ada di tempatnya. Tetapi kerana cahaya matahari yang terang, maka kita tidak dapat melihat bintang-bintang dan planet-planet tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah setelah memperincikan tentang maksud ini, wa yuhtamalu anna al-murada biha jami'ul kawakib as-sayyara wa ghairuha. Dan boleh jadi juga yang dimaksudkan di sini adalah kesemua planet-planet yang bergerak. Kesemua planet-planet, kesemua objek-objek yang bergerak. Dan ini kembali kepada makna yang umum. Kerana ayat ini ataupun Allah SWT bersumpah dengan sifat. Dan sifat ini sifatnya umum. Sifat itu umum. Dia tidak spesifik kepada sesuatu objek. Maka kerana itu ia terdedah dengan pelbagai tafsiran. Jadi setelah Syekh rahimahullah ta'ala menyebut dengan tafsiran yang khusus, kemudian Syekh mengatakan boleh jadi maknanya kesemua planet-planet. Jadi ini tafsiran yang umum. Seterusnya pada ayat 17 dan 18, Wal-layli idza as'as, demi waktu malam, wal-layli idza as'as ay aqbala wa qila adbara. Aqbala artinya maju ke hadapan, dan dikatakan wa qila adbara, dikatakan adbara artinya mundur ke belakang. Jadi disifatkan malam itu demi waktu malam, idza as'asa ay aqbala, demi waktu malam apabila ia bergerak ke hadapan, dan dikatakan ke belakang. Jadi kita dapat lihat pada perkataan as'asa ini mempunyai dua makna yang bertentangan. Dan ini dalam bahasa Arab disebut minal adad, termasuk dalam perkataan, ya walaupun dia satu perkataan tetapi menunjukkan dua makna yang berlawanan. Dia boleh dimaksudkan dengan dua makna yang berlawanan. Nah ini sama seperti misalnya perkataan lain yang selalu saya berikan contoh, misalnya perkataan tahajud. Tahajud boleh menjadi maksud tidur dan boleh menjadi maksud bangun, tidak tidur. Perkataan yang satu perkataan tapi dia mempunyai dua maksud yang berlawanan, tidur dan tidak tidur. Dan ini juga yang sama dengan perkataan as'asa, dia bermaksud maju ke hadapan, dan juga boleh jadi dengan maksud mundur ke belakang. Ataupun kalau kita tengok pada terjemahan misalnya, itu ini diterjemahkan dengan wal-layli idza as'as, artinya apabila demi waktu malam apabila ia bergerak ataupun ia menjadi semakin pekat, malamnya semakin larut. Ini juga menjadi tabiat kepada sifat waktu malam yang dapat kita perhatikan. Seterusnya wan nahari idza tanaffas. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu malam,
Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dengan waktu siang. Wan nahari idza tanaffas ay badat alaimus subh. Maksud tanafas artinya apabila telah nampak tanda-tanda waktu pagi. Wan syaqqan nuru syai'an fa syai'a hatta istakmila wa tatlu'a syams. Iaitulah waktu ketika mula-mula terpancarnya cahaya matahari sedikit demi sedikit sehingga ia menjadi sempurna ketika terbitnya matahari. Ini juga satu momen yang penting, satu saat yang penting yang kalau kita perhatikan ketika saat fajar menyingsing, awal-awal pagi ketika matahari baru terbit, sedikit demi sedikit cahaya matahari itu terpancar dan akhirnya menyimbah ke keseluruhan alam. Ini juga satu saat yang penting yang sebenarnya yang boleh menyentuh perasaan. Boleh bagi mereka yang memerhatikan dengan hati yang mendalam, dengan akal yang terbuka, pasti akan membawa kepada suatu kesimpulan, iaitu perkara yang besar ini, tentang tadi disebut tentang pergerakan planet-planet, tentang malam, sifat malam, dan tentang keadaan siang yang silih berganti. Perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang besar yang berlaku pada alam, yang tidak mungkin boleh dilakukan oleh mana-mana makhluk kecuali Tuhan, kecuali yang maha berkuasa, yang maha menguasai, yang maha kuasa dan maha berkuasa menentukan segala-galanya. Begitu juga antara ungkapan yang halus pada ayat ini, wasubhi idza tanaffas. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan perkataan tanaffasa yang seolah-olah seperti seorang manusia yang sebelumnya dalam keadaan tidur malam, sebelumnya menyebut tentang malam, kemudian seolah-olah dia baru bangun dan seolah-olah menarik nafas yang dalam, memulakan harinya dengan nafas yang baru. Jadi itu suatu gambaran ataupun ungkapan secara tidak langsung digambarkan tentang waktu pagi itu. Setiap kali kita memulakan hari kita pada waktu pagi, pasti kita akan menarik nafas dalam-dalam, menyedut udara segar pagi untuk memulakan hari kita pada hari itu. Tetapi berapa ramai dalam kalangan kita melalui perkara-perkara besar ini pada waktu malamnya yang bergerak, yang menjadi semakin larut, semakin pekat, yang melalui awal pagi dengan begitu segar. Berapa ramai yang melalui keadaan-keadaan tersebut dalam keadaan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan bertambah yakin tentang kebenaran adanya pencipta dan kekuasaan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai, maha mentadbir, menyusun atur segala-galanya dalam kehidupan ini. Karena itu Allah SWT bersumpah dengan perkara-perkara besar ini. Seterusnya ayat yang ke-19, kata Syekh rahimahullah ta'ala, وَهَذِهِ آيَاتٌ عِظَامٌ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِقُوَّةِ سَنَدِ الْقُرْآنِ وَجَلَالَتِهِ وَحِفْظِهِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan perkara-perkara besar ini yang disebut sebelum ini, tentang planet-planet, tentang malam, tentang siang. Liquwwati sadril Qur'an wa jalalati wa hifdhihi min kulli syaitanir rajim. Kerana kuatnya sandaran Al-Quran, keagungan Al-Quran, penjagaan Al-Quran daripada syaitan yang direjam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan perkara-perkara tersebut untuk menegaskan bahawasanya Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW adalah benar-benar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpelihara daripada sebarang gangguan syaitan yang direjam. Adalah kalam Allah yang agung yang terpelihara daripada sebarang
gangguan syaitan yang direjam. Maka Allah SWT menyebut, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulin Karim, Rasul yang mulia, wa huwa Jibrilun alaihi salam. Iaitulah Jibril alaihi salam. Nazala bihi min Allah Ta'ala, yang menurunkan Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu yang diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Nazala bihi ruhul amin, yang menurunkannya iaitulah ruhul amin, ruh yang dipercayai, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, yang menurunkan Al-Quran. Ala qalbika litakuna minal munzirin, yang menurunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu wahai Muhammad, supaya engkau menjadi dalam kalangan pemberi peringatan, dalam kalangan para nabi yang memberikan peringatan. Ini juga dalam ayat ini, ayat ini juga menjadi satu dalil yang menunjukkan Al-Quran itu turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ia juga menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada kedudukan yang tinggi, yang terpisah daripada sekalian makhluk, beristiwa, bersemayam di atas arash yang besar, yang agung. Wasafahu Allah bil karim. Itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan Jibril alaihissalam sebagai Al-Karim, yang mulia, likarami akhlaqihi wa kathrati khisalil hamidah, kerana mulianya akhlaknya dan juga banyak sifat-sifat yang terpuji yang ada pada malaikat Jibril itu. Sudah tentu malaikat yang membawa kalam Allah yang mulia itu, yang agung, juga mempunyai sifat-sifat yang terpuji, mempunyai akhlak yang mulia. Bahkan kata Syekh rahimahullah, fa innahu afdalul malaikati wa a'zamuhum rutbatan 'inda rabbi. Bahkan malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia sekali, dan adalah malaikat yang paling agung kedudukannya di sisi Tuhan. Malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu ini, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia dalam kalangan malaikat-malaikat yang lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji malaikat Jibril alaihi salam yang ditugaskan secara khusus untuk menurunkan wahyu ataupun kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pada ayat 20, dhi quwwatin ala ma amarahu Allah bih. Dhi quwwatin, ini antara sifat lain yang disebutkan tentang Jibril alaihissalam. Pertama tadi disebut tentang sifat yang mulia, sifatnya sebagai Rasul, utusan. Sifat utusan itu ia hanya menyampaikan, dan utusan yang mulia itu ia menyampaikan secara amanah, tidak khianat. Tidak khianat. Ini juga menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara wahyunya tanpa ada sebarang campur tangan makhluk. Malaikat Jibril hanya menyampaikan semata-mata. Sifat yang seterusnya, dhi quwwatin, dan malaikat Jibril itu adalah malaikat yang memiliki kekuatan, ala ma amarahu Allah bih, atas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Wa min quwwatihi annahu qalaba diyari qaumi Lut bihim fa ahlakahum. Antara kekuatan malaikat Jibril ini adalah kemampuannya untuk menterbalikkan penempatan kaum Lut sehingga membinasakan mereka. Dan sudah tentu ini dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Malaikat Jibril yang mempunyai kekuatan ini, yang mempunyai kedudukan
yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arash. Kata Syekh rahimahullah, ay Jibrilun muqarrabun 'inda Allah, lahu manzilatun rafi'atun wa khasisatun min Allah ikhtassahu biha. Artinya Jibril alaihissalam itu didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah malaikat yang hampir di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang istimewa yang telah dikhaskan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makinun ay lahu makanatun wa manzilatun fawqa manazil malaikati kullihim. Artinya malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang istimewa, melebihi kedudukan malaikat-malaikat yang lain. Kerana itu disebut malaikat Jibril sebagai penghulu bagi segala malaikat. Ayat 21, muta'in thamma. Masih lagi menceritakan tentang sifat malaikat Jibril yang membawa wahyu. Ay Jibrilun muta'un fil mala'il a'la li'annahu minal mala'ikatil muqarrabin nafadha fihim amruhu muta'un ra'yuhu. Malaikat Jibril alaihissalam juga pada ayat 21 ini disifatkan sebagai muta' sama. Artinya Jibril alaihissalam itu ditaati dalam kalangan penduduk langit, kerana ia termasuk dalam kalangan malaikat yang hampir, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kedudukan yang tinggi dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafadha fihim amruhu, apa saja yang diperintahkan oleh Jibril alaihissalam maka pasti akan dilaksanakan. Muta'un ra'yuhu, dan apa saja yang pandangan yang diberikan pasti akan diikuti. Ini juga menunjukkan kedudukan malaikat Jibril alaihissalam dalam kalangan penduduk langit. Ini biasa kita tengok dalam sebagai contoh. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah itu contoh yang lebih tinggi. Kita kalau di dunia ini misalnya, kalau raja ataupun presiden ataupun perdana menteri, pasti ada orang-orang kanannya. Pasti ada orang-orang kanan yang melingkungi ataupun yang berada dekat dengan raja ataupun presiden ataupun perdana menteri itu. Dan apa saja yang keluar daripada orang-orang yang dekat dengan raja ataupun perdana menteri ataupun presiden itu pasti akan ditaati, diikuti segala perintah dan cakapannya itu. Dan sudah tentu mereka itu disifatkan sebagai orang yang setia, yang dipercayai oleh raja, menjadi orang kepercayaan, orang yang setia, yang taat kepada raja. Dan ini adalah sifat-sifat yang terpuji bagi mereka yang berada dekat dengan penguasa itu. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah contoh yang lebih tinggi. Malaikat Jibril adalah makhluk Allah, makhluk Allah dalam kalangan malaikat yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disifatkan dengan sifat-sifat yang terpuji ini. Aminun, itu juga malaikat Jibril alaihissalam ini bukan saja ditaati, bahkan dipercayai. Aizu amanatin wa qiyamin bima umira bihi. Maka dia adalah malaikat yang sangat amanah, sangat kuat melaksanakan apa sahaja yang diperintahkan kepadanya. La yazidu wa la yanqus wa la yata'adda ma hudda lahu. Tidak pernah menambah sedikit, tidak pernah mengurangkan, dan tidak pernah menjangkaui batas yang telah ditetapkan. Wa hadha kullu yadullu ala syarafil Qur'an 'inda Allah Ta'ala. Jadi amin itu amanah, artinya sungguh-sungguh melaksanakan perintah, tidak memandai-mandai, tidak menokok tambah, tidak cuai, tidak melampau dalam melaksanakan perintah. Apa saja yang diperintahkan akan dilakukan, dilaksanakan dengan tepat seperti mana yang diperintahkan.
Dan kata Syekh rahimahullah ta'ala, kesemua ini sifat-sifat yang dinyatakan ini secara tidak langsung sebenarnya bukan semata-mata menceritakan tentang sifat malaikat Jibril itu, tetapi sebenarnya yang nak disampaikan itu adalah tentang kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Kerana malaikat Jibril adalah malaikat pembawa wahyu yang menyampaikan Al-Quran. Jadi secara tak langsung pembawa Al-Quran itu yang mempunyai sifat-sifat yang mulia ini sudah tentu akan artinya Al-Quran yang mulia itu yang begitu agung, kalam Allah, yang melaksanakan tugas itu juga adalah bukan calang-calang. Pastilah yang mempunyai kedudukan yang istimewa, yang dipercayai, yang ditaati, yang mempunyai kemampuan. Ini seperti yang kita bawakan contoh tadi, misalnya kalau orang-orang kanan, raja dan sebagainya, itu pastilah orang yang punya gelaran, yang punya kedudukan, datuk dan sebagainya. Kalau dalam budaya kita ada yang berpangkat, yang datuk-datuk yang mendapat anugerah daripada raja itu. Jadi hanya orang-orang yang tertentu yang mempunyai keistimewaan ataupun mendapat kemuliaan untuk menjalankan tugas-tugas yang tertentu yang khusus. Begitu juga dengan Jibril alaihissalam, diberi kepercayaan, diberi tanggungjawab untuk menjalankan satu tanggungjawab yang khusus ini, iaitu membawa wahyu, menyampaikan wahyu. Wa hadha kullu yadullu ala syarafil Quran 'inda Allah Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan tentang kemuliaan Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu ba'atha bi hadzal malakul karim al-mawsuf bi tilka as-sifati al-kamilah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Al-Quran itu melalui perantaraan malaikat yang mulia ini, yang disifatkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Wal 'adatu anna al-muluka la tursilul karim 'alaiha illa fi ahammil muhimmat wa asyrafir rasail. Ini seperti yang kita katakan tadi, kerana kebiasaannya raja-raja itu tidak menghantar suatu utusan yang mulia, kecuali dalam perkara yang sangat-sangat penting, perkara yang sangat-sangat mulia. Maksudnya semakin besar perkara itu, semakin penting urusan itu, maka sudah tentu yang menjalankan tugas itu adalah utusan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di sisi raja atau pengutus itu. Inilah yang cuba digambarkan melalui ayat-ayat ini. Seterusnya pada ayat yang 22, walamma dzakara fadl ar-rasuli al-malaki alladhi jaa bil Qur'an dzakara fadl ar-rasuli al-bashari alladhi nazala alaihi al-Qur'an wa da'a ilaihi an-nas faqala wa ma sahibukum. Jadi berkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat 22 ini, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya menyebut tentang wa ma sahibukum bimajnun. Kata Syekh rahimahullah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang kemuliaan utusan malaikat yang datang membawa Al-Quran, seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang kemuliaan Rasul manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Wa da'a ilaihin nas, yang juga yang seterusnya menjalankan tanggungjawab menyeru manusia kepada Al-Quran itu. Maka Allah SWT berfirman, wa ma sahibukum, artinya wa huwa Muhammadun, dan tidaklah wa ma sahibukum, artinya dan bukanlah sahabat kamu ataupun orang yang berada dalam kalangan kamu itu, sahibukum maksudnya salah seorang yang berada dalam kalangan kamu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan seorang Arab berbangsa Quraisy yang lahir di Mekah dan membesar di Mekah, menjadi salah seorang dalam kalangan Arab Quraisy yang
datang daripada susul galur ataupun nasab yang terpuji daripada sebelah bapa dan ibunya. Jadi kata Allah, wa ma sahibukum, dan bukanlah sahabat kamu ataupun orang yang berada dalam kalangan kamu itu, iaitu Nabi kita Muhammad SAW, bimajnun, gila. Kama yaqulu a'da'u al-mukadzibun birisalati, seperti mana yang dituduh ataupun didakwa oleh musuh-musuh Nabi kita Muhammad SAW yang mendustakan risalahnya. Al-mutaqawwiluna alaihi min al-aqwali allati yuriduna an yadfi'u biha ma ja'a bih, yang mereka-reka percakapan kerana ingin memadamkan cahaya yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bal huwa akmalun nasi aqla, bahkan Nabi kita Muhammad SAW merupakan manusia yang paling sempurna akalnya. Wa ajzaluhum ra'ya, dan paling tepat pandangannya. Wa asdaquhum lahjah, dan paling benar lahjah perkataannya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Bukanlah seperti mana yang didakwa oleh kaumnya, oleh kaum Quraisy yang cuba untuk menyekat kemarahan Islam, yang cuba untuk hari ini disebut dengan serangan peribadi, character assassination, serangan terhadap peribadi Nabi SAW. Apabila dilihat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW telah menyebabkan orang Arab dalam kalangan Quraisy dan selainnya memeluk Islam, menerima dakwah Nabi SAW, maka mereka cuba untuk menyekat kemarahan Islam itu dengan menuduh Nabi SAW dengan pelbagai tuduhan. Dikatakan Nabi SAW itu seorang gila, supaya apa? Untuk menakut-nakutkan orang. Takkanlah kamu nak ambil agama kamu daripada seorang yang gila, bercakap tentang perkara-perkara yang seperti percakapan orang gila. Ditakut-takutkan. Kalau tak berjaya dengan tuduhan gila, maka dikatakan dia itu pendusta, kaki penipu, ataupun Muhammad itu tukang sihir, ataupun dikatakan Muhammad itu belajar daripada ahli kitab dan sebagainya. Itu semua adalah usaha-usaha untuk mengalihkan manusia daripada Al-Quran dan juga menyerang kepribadian Nabi SAW untuk menghilangkan keyakinan manusia terhadap Nabi yang merupakan penyampai wahyu, yang merupakan penyampai wahyu. Dan seperti mana kata Syekh rahimahullah, bahkan baginda adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Baginda Nabi SAW membesar dalam kalangan masyarakat jahiliyah Quraisy, tetapi baginda tidak sedikit pun terkesan dengan apa yang telah diamalkan oleh masyarakat Quraisy. Tidak pernah sedikit pun Nabi SAW menyembah sembahan mereka. Tidak pernah Nabi dinodai oleh budaya buruk masyarakat Quraisy, meminum arak, berjudi dan sebagainya. Ini menjadikan Nabi SAW adalah orang yang paling waras, paling sempurna akal fikirannya, sehingga tidak mengikut budaya buruk masyarakat jahiliyah. Kerana itu Nabi mempunyai pandangan yang tepat. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW diterima oleh kaumnya. Dan ini ditunjukkan dalam peristiwa runtuhan Kaabah ketika mereka membina semula Kaabah dan ingin meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Akhirnya mereka bertelagah, berselisih pendapat, dan Nabi SAW lah yang akhirnya datang menyelamatkan keadaan tersebut, melakukan suatu tindakan yang sangat berhikmah, menghamparkan serbannya dan meletakkan Hajar Aswad pada serbannya dan meminta setiap kabilah memegang pada
ujung kain serbannya. Dan kemudian Nabi SAW juga lah yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Dan tindakan ini, keputusan ini diterima oleh kaumnya dengan hati yang terbuka. Nabi SAW adalah yang paling benar percakapannya, lahjahnya. Tidak pernah Nabi SAW berdusta. Dan ini jugalah yang diakui oleh kaumnya sendiri ketika Nabi SAW memulakan dakwah, menyeru setiap kabilah di atas bukit Safa. Setelah dipanggil, kemudian Nabi SAW menyebut kepada mereka, apa pandanganmu? Tidakkah kamu melihat jika aku mengatakan di sebalik bukit ini ada musuh yang sedang bersedia untuk menyerang kita, adakah kamu mempercayaiku? Apa jawapan kaum bangsa Quraisy ketika itu? Ma jarrabna alaika kadhiban. Kami tak pernah mendengar engkau menipu. Kalau betul apa yang kau cakapkan itu, sudah tentu ia adalah benar. Tidak pernah Nabi SAW berdusta, dan tidak pernah Nabi SAW didustakan, sehinggalah Nabi SAW menyampaikan Islam ini. Bukan kerana mereka tidak mempercayai Nabi, tetapi kerana mereka sombong, kerana mereka ingkar, tidak dapat menerima hakikat kebenaran Islam, kerana mereka ada kepentingan. Mereka sayangkan kedudukan dan kepentingan mereka itu akan hilang. Maka kerana itulah mereka cuba untuk memadamkan kebenaran itu dengan tuduhan-tuduhan palsu, rekaan-rekaan yang mereka kenalkan kepada Nabi SAW. Seterusnya kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 23, walaqad Ya, kok baik. ra'ahu bil ufuqil mubin. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan masih lagi tentang menyifatkan Nabi kita Muhammad SAW Rasul dalam kalangan manusia. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, ay ra'a Muhammad SAW Jibril alaihi salam bil ufuqil bayyin alladhi huwa a'la ma yaluhu lil basar. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah melihat Jibril alaihi salam pada ufuk yang jelas, iaitulah alladhi huwa a'la ma yaluh lil basar, iaitu pada titik yang tertinggi yang boleh dicapai oleh penglihatan. Ayat ini menegaskan bahawasanya benar-benar Nabi SAW telah melihat Jibril AS, malaikat telah bertemu dengan malaikat Jibril AS. Ini adalah bukti kenabian Nabi SAW. Ini adalah bukti bahawasanya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW bukanlah rekaan Nabi SAW, bahkan ia adalah benar-benar datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril AS. Seterusnya pada ayat 24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan tidaklah Nabi kita Muhammad SAW bukanlah seorang yang dhanin. Ay wa ma huwa 'ala ma awhahu Allah ilaihi bimuttaham yazidu fi aw yanqus aw yaktum ba'dahu. Maksud dhanin di sini, kata Syekh rahimahullah ta'ala, bukanlah Nabi kita SAW yang diutuskan kepadanya wahyu itu tidak pernah dituduh menambah pada wahyu itu atau mengurangkan ataupun menyembunyikan sesuatu daripada Al-Quran, daripada wahyu yang disampaikan oleh Jibril AS. Seperti mana ayat sebelumnya disifatkan Jibril dengan Rasulun Karim, sebagai utusan yang mulia, yang tidak mungkin khianat, pecah mana dan sebagainya. Begitu juga Nabi SAW disifatkan dengan tidak mungkin Nabi itu seorang yang boleh diragukan, menokok tambah ataupun mengurangkan ataupun menyembunyikan sesuatu daripada wahyu. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahli samai wa ahli al-ard. Bahkan Nabi SAW adalah seorang yang sangat dipercayai dalam kalangan penduduk langit, apatah lagi dalam kalangan
penduduk bumi. Alladzi ballagha risalati rabbi al-balaghal mubin, yang telah menyampaikan risalah-risalah Tuhan dengan penyampaian yang sangat jelas. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Karena itu kalau ada yang mendakwa, misalnya ada amalan-amalan tertentu ataupun zikir-zikir tertentu yang disampaikan kepada orang-orang yang tertentu, ataupun menjadi amalan-amalan rahsia Nabi SAW yang tidak diketahui oleh semua orang, hanya diketahui oleh golongan-golongan tertentu, khawasul khawas dan sebagainya. Ini adalah satu tuduhan yang berat terhadap Nabi SAW. Seolah-olah Nabi SAW ada perkara yang Nabi tidak sampaikan kepada keseluruhan umat, hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu. Sedangkan risalah Nabi SAW adalah risalah alamiah, risalah yang disampaikan pada kesekalian manusia. Falam yashukha bi syai'in minhu an ghaniyyin wala faqirin wala ra'isin wala mar'usin wala dhakarin wala untha wala hadarin wala badawi. Nabi SAW tidak pernah sedikit pun kikir, kedekut ataupun bakhil daripada sesuatu wahyu yang sampai kepada Nabi. Tak kiralah orang tu orang kaya ke atau orang miskin, ketua ataupun pengikut, lelaki ataupun perempuan, orang bandar ataupun orang kampung, kesemuanya mendapat bahagian yang sama, kesemuanya mendapat hak yang sama daripada wahyu ini. Nabi SAW adalah utusan kepada semua mereka. Lidzalik ba'athahu Allah fi ummatin ummiyah jahilatin jahla. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi SAW pada suatu umat yang ummi, yang tidak tahu membaca ataupun mengira, jahilatin jahla, yang sangat jahil. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama'u rabbaniyin wa ahbaran mutafarrisin. Ketika Nabi SAW diutuskan, kaum Nabi itu adalah kaum yang majoritinya adalah ummi. Majoritinya itu mengamalkan amalan yang disifatkan sebagai jahiliyah. Dan Nabi SAW tidak diwafatkan melainkan lahir daripada rahim Islam ini, lahir daripada risalah Tuhan ini, suatu golongan yang akhirnya dikenali sebagai tokoh-tokoh, para ulama Rabbani yang menjadi pendukung kuat risalah Tuhan, menjadi orang-orang Tuhan, the man of God. Wa ahbaran mutafarrisin, bahkan dalam kalangan mereka itu ada yang menjadi para ulama, para abid, para salihin yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ilaihim al-ghayah fil ulum, mereka telah sampai kepada kemuncak ilmu. Wa ilaihim al-muntaha fi istikhraj ad-daqa'iq wal mafhum, maka mereka telah sampai kepada kemuncak perkara-perkara yang halus yang difahami. Wa humul asatidzah, mereka lah para guru. Wa ghairuhum qisarahu an yakuna min talamidihim. Sedangkan selain mereka itu adalah kemuncaknya adalah para murid mereka. Yang dimasukkan di sini adalah yang lahir daripada tarbiyah Al-Quran ataupun wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, suatu generasi yang dikenali dengan jil Quran, generasi Al-Quran. Mereka lah generasi sahabah yang disifatkan dengan sifat-sifat tersebut, yang telah menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, yang mempunyai kefahaman-kefahaman yang sangat mendalam terhadap Al-Quran. Mereka lah kemudiannya menjadi tokoh-tokoh, guru-guru sekolah-sekolah dalam menyampaikan ilmu-ilmu Al-Quran. Kita dengar selepas itu adanya madrasah Ibnu Abbas, madrasah Ibnu Mas'ud, madrasah Ubay bin Ka'ab, yang telah melahirkan anak murid yang hebat seperti Mujahid bin Jabar, Sa'id bin Jubair, seperti Al-Hasan al-Basri,
Abu Aliyah yang merupakan tokoh-tokoh dalam ilmu tafsir, itu juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Maka kerana itu generasi sahabat itu adalah guru-guru kita semua dalam memahami agama ini. Bermula dengan kefahaman Nabi SAW yang telah menyampaikan Islam ini secara keseluruhannya, tidak ada yang disembunyikan, yang disimpan oleh Nabi SAW, melainkan telah disampaikan lafaz dan maknanya kepada para sahabat. Maka para sahabat telah memahami wahyu, telah memahami Al-Quran pada lafaz dan juga maknanya, dan juga telah menyaksikan, telah hidup bersama dengan Nabi SAW, bersahabat, melazimi Nabi, memerhati, merekod segala pelaksanaan aplikasi daripada Al-Quran itu melalui sunnah Nabi SAW. Dan itulah yang disampaikan kepada generasi berikutnya yang merupakan anak murid ataupun yang kita sebut dengan tabi'in, mereka yang mengikuti jalan Nabi SAW, dan begitulah dengan generasi seterusnya yang terus berada di atas jalan yang sama, manhaj yang sama. Pada ayat 25, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, lamma dzakara jalalata kitabihi wa fadlahu bi dzikri rasulaini al-karimaini alladzaini wasala ila an-nasi ala aydihima wa athna Allah alayhima bima athna, dafa anhu kulla afatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqihi, faqala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memuji kedua-dua rasulnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut kemuliaan kitabnya Al-Quran dan kemuliaan kedua rasulnya yang telah menyampaikan Al-Quran itu pada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menolak segala celaan, segala kekurangan yang mungkin cuba untuk mencalar kepercayaan ataupun kebenaran tersebut. Maka kerana itu Allah menyebut wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang direjam. Ai fi ghayatil bu'di 'anillahi wa 'an qurbihi. Kenapa Allah kata Al-Quran itu bukan perkataan syaitan? Kerana syaitan itu disifatkan sebagai satu makhluk yang sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi SAW, yang kedua-duanya merupakan rasul utusan Tuhan yang punya kedudukan yang tinggi dan istimewa di sisi Allah. Tak mungkin Al-Quran itu adalah perkataan syaitan. Tidak mungkin masuk terselit walaupun satu huruf perkataan syaitan di dalam Al-Quran itu. Seterusnya kata Allah pada ayat 26, fa'aina tadhhabun, ay kaifa yakhturu hadha bibalikum. Bagaimana boleh terlintas perkara ini di dalam fikiran kamu? Bagaimana kamu tega, kamu sanggup untuk menuduh Al-Quran itu sebagai sihir yang lazimnya datang daripada syaitan? Wa aina azabat ankum adhanukum hatta ja'altum al-haqqa alladhi huwa fi a'la darajati as-sidqi bimanzilati al-kadhibi alladhi huwa anzalu ma yakunu wa arzalu wa asfalu al-batil. Bagaimana kamu begitu jauh fikiran kamu hanyut sehingga kamu menjadikan Al-Quran yang sangat benar ini, yang berada pada kemuncak kebenaran. Tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Al-Quran. Segala yang ada dalam Al-Quran itu semuanya adalah benar-benar belaka, tidak bercampur dengan sedikit pun pendustaan, perkara yang batil. Bagaimana kamu boleh menuduh Al-Quran itu ataupun meletakkan Al-Quran itu sama dengan kata-kata dusta yang sangat rendah, yang sangat berada pada kebatilan yang paling rendah. Hal hadha illa min inqilabil haqaiq. Tidaklah perkara ini melainkan termasuk dalam memutar
kebenaran. Menjadikan perkara yang hak itu batil dan menjadikan yang batil itu hak. Ini yang kita lihat sepanjang zaman, sentiasa akan ada suatu golongan yang cuba untuk menolak kebenaran dengan memasukkan perkara tersebut. Yang cuba untuk menjadikan perkara yang hak itu batil dan cuba untuk menjadikan yang batil itu hak. Ini yang kita lihat yang banyak tersebar pada hari ini, sehingga manusia menjadi keliru, tidak dapat menentukan yang mana yang benar, yang mana yang palsu. Dengan kekuatan teknologi, dengan kekuatan media yang ada pada hari ini, segala-galanya cuba untuk ditukar, sehingga menjadikan manusia sudah tidak lagi mampu untuk menilai, tidak lagi mampu untuk membezakan antara yang hak dan juga yang batil, yang mana yang Islam, yang mana bukan Islam. In wa illa dzikrul lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala masih lagi tentang menegaskan tentang Al-Quran ini, tidaklah Al-Quran itu melainkan peringatan bagi sekalian alam. Yatadzakkaruna bihi rabbahum. Di mana mereka dengan Al-Quran itu mereka dapat mengingati Tuhan mereka. Wa ma lahu min sifatil kamal. Yang apa yang ada pada Tuhan itu daripada sifat-sifat yang sempurna. Ini banyak dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, sangat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yunazzahu anhu minan naqais wal radha'il wal amthal. Itu juga di samping sifat-sifat yang mulia, yang indah, yang agung tentang Tuhan itu, banyak juga ayat-ayat yang menolak segala kekurangan, kehinaan, penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Mana mungkin seseorang yang menetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dituduh sebagai cuba untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tidak mungkin. Kerana dalam Al-Quran juga jelas menafikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan mana-mana makhluk. Wa yatadzakkaruna bil awamir wan nawahi wa hukmaha. Itu juga Al-Quran itu menjadi peringatan terhadap segala perintah, segala larangan, tegahan dan hukum-hukumnya. Wa yatadzakkaruna bil ahkam al-qadariyah wal syar'iyyah wal jazaiyah. Itu juga Al-Quran menjadi peringatan terhadap peraturan-peraturan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara qadar, yang kita sebut sebagai sunnatullahi al-kauniyah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam ini, segala yang telah ditentukan sejak azali dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang hukum hakam syar'iyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi, melalui wahyu, tentang ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum syarak. Wal jazaiyah, itu juga tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang kesudahan bagi mereka yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan kesudahan bagi mereka yang mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tertakluk dalam ilmu dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jumlah yatadzakkaruna bi masalih ad-darain wa yanaluna bil amali bihi as-sa'adatain. Jadi secara umumnya dengan Al-Quran ini manusia dapat mengambil peringatan tentang perkara-perkara yang memberikan kebaikan pada kehidupan dunia dan juga akhirat, dan mereka dapat melakukan amalan-amalan yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-28, liman syaa'a minkum an yastaqim. Peringatan itu adalah bagi sesiapa di antara mereka yang menempuh jalan yang lurus, ba'dama tabayyana rusydu minal ghayy wal huda minal dhalal. Jalan itu hanya akan ditempuh oleh mereka yang telah mengambil Al-Quran sebagai peringatan, sehingga dia dapat membezakan antara jalan yang benar daripada jalan yang menyimpang. Itu juga dapat membezakan antara petunjuk dan kesesatan. Karena itu Al-Quran juga dikenali dengan Al-Furqan.
Al-Furqan. Antara sifat Al-Quran itu adalah Al-Furqan, yang membezakan antara yang hak dan juga yang batil, antara yang petunjuk, menunjuk pada kebenaran, dan juga kesesatan yang menyesatkan manusia daripada kebenaran. Seterusnya pada ayat yang ke-29, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbil alamin, ay fa masyiatuhu nafidatun la yumkin an tu'arada atau tumana. Itu juga ketetapan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berlaku. Tidak mungkin akan dapat dibantah ataupun dihalang. Wa fi hadhihi al-ayah wa amsalha raddun ala firqati al-qadariyah an-nufat wal qadariyah al-mujbirah. Kama taqaddam misaluha. Gitu juga jadi ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini pada awalnya menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Ini mendatangkan keyakinan terhadap hari kiamat, kebenaran berlakunya hari kiamat, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya keyakinan terhadap Al-Quran, dan seterusnya keyakinan terhadap para rasulnya, sama ada rasul di langit iaitu Jibril AS, dan juga rasul di bumi iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada penutup surah ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan tentang kebenaran Al-Quran ini yang menjadi peringatan bagi sekalian manusia dan bagi mereka yang ingin mengambil jalan yang lurus. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa apa sahaja kehendak manusia itu, sama ada memilih jalan yang lurus ataupun tidak, ia tidak akan berlaku melainkan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai selaku Tuhan sekalian alam, yang menguasai, yang mengurus, yang mengatur, yang menciptakan sekalian alam. Maka apa yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berlaku, tidak akan ada yang boleh menghalangnya. Dan dalam hal ini kaitan tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala dan masyiah al-abdu itu pada ayat ini secara tidak langsung menjadi hujah yang menolak apa yang didakwa oleh dua golongan yang menyimpang dalam hal ini, yaitu al-qadariyatu an-nufat, yang menafikan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Suatu firqah qadariyah yang menafikan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk, kemudian masyiah Allah itu tidak boleh melawan ataupun tidak berkaitan dengan masyiah makhluk. Setelah makhluk itu dicipta dan dia ada kehendaknya sendiri, kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak makhluk itu adalah di luar daripada penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu pandangan yang menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan satu lagi adalah Al-Qadariyah Al-Mujbirah, iaitu suatu golongan yang berlawanan dengan Qadariyah yang pertama tadi, iaitu yang mengatakan segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah manusia itu tidak punya sebarang pilihan, tidak punya sebarang kehendak. Apa sahaja yang dikehendaki oleh manusia itu sebenarnya adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ini juga menyimpang, sehingga diletakkan segala dosa dan kesalahan, pilihan-pilihannya yang salah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah pandangan yang salah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan setiap manusia mempunyai pilihannya yang tersendiri, dan setiap manusia bertanggungjawab di atas pilihannya itu. Walau bagaimanapun, segala pilihannya itu tidak terkeluar daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berkait dengan seperti mana yang kita sebutkan tadi, ilmu dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu berada ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Jadi rasanya setakat itu saja untuk malam ini. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga ada kebaikannya untuk kita semua.
Jazakumullah khairan. Kita berhenti setakat ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.